Aida Farhana binti Zainal Asri. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Siti Nomaisyarah, Azri Nailidini, Nurul Farahani, Nurul Azwani dan Fatih Najihah. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Inovasi Pendidikan, Pelaksanaan Kurikulum melalui Animasi Interaktif. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau DSKP merupakan panduan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. DSKP merangkumi 3 komponen di mana terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi yang berfungsi sebagai murid mencapai tahap penguasaan yang telah ditetapkan. Namun, dalam era pendidikan yang terkini, kaedah pengajaran yang bersifat tradisional dilihat kurang mencukupi untuk menarik minat murid. Oleh itu, penggunaan animasi interaktif diperkenalkan sebagai satu inovasi dalam pendidikan bagi menyokong pelaksanaan DSKP dengan lebih berkesan. Baiklah, animasi interaktif bukan sahaja mampu merangsangkan minat murid, malah dapat meningkatkan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga dapat membantu mewujudkan pembelajaran yang lebih berpusatkan murid selaras dengan kehendak kurikulum semasa. Okey, baiklah, melalui pembentangan ini kami akan menjelaskan bagaimana animasi interaktif dapat membantu guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif, dan selari dengan keperluan kurikulum. Sebagai penutup bagi bahagian pengenalan, dapat saya simpulkan bahawa penggunaan animasi interaktif ini merupakan satu medium inovatif yang berpotensi besar dalam meningkatkan kualiti pengajaran serta pencapaian pembelajaran murid. Sekian daripada saya untuk bahagian pengenalan. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Okey, saya akan meneruskan pembentangan seterusnya iaitu dalam bahagian latar belakang. Okey, untuk bahagian latar belakang pula kita boleh lihat di mana pelaksanaan kurikulum sekolah iaitu bertujuan untuk memastikan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai secara sistematik berpandukan kepada dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran iaitu DSKP yang merangkumi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Penjajaran tiga standard ini, ini penting bagi membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang berfokus, tersusun dan juga berkesan. Di samping melaksanakan pentaksiran yang berterusan untuk menilai tahap penguasaan murid, mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid dalam pembelajaran serta merancang intervensi yang bersesuaian. Sehubungan dengan itu, penggunaan inovasi seperti animasi interaktif, simulasi pilihan raya yang diperkenalkan bagi merangsang minat dan motivasi murid serta memudahkan pemahaman konsep yang abstrak melalui visual dan juga simulasi yang realistik serta menggalakkan penglibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. Oleh itu, kita boleh tengok pendekatan ini bukan sahaja menjadikan pengajaran dan pembelajaran PDP lebih menarik dan bermakna, malah menyokong pelaksanaan kurikulum secara lebih berkesan, berpusatkan murid serta selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21 dan juga kehendak DSKP. Okey, untuk itu sahaja bahagian latar belakang daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan untuk bahagian objektif. Okey. Objektif pertama, inovasi ini adalah meningkatkan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah.
Melalui penggunaan animasi, visual bergerak dan elemen interaktif, murid tidak lagi hanya mendengar penerangan secara pasif, sebaliknya terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Elemen visual yang dinamik membantu menarik minat perhatian murid, meningkatkan minat terhadap topik sejarah dan seterusnya menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan serta bermakna. Objektif kedua adalah memenuhi keperluan kepelbagaian gaya pembelajaran murid, khususnya murid yang cenderung kepada gaya pembelajaran visual dan kinestetik. Seperti yang digariskan dalam pedagogi abad ke-21, murid mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, animasi interaktif ini memberi peluang kepada murid untuk belajar melalui pemerhatian, pergerakan visual dan interaksi, sekaligus membantu mereka memahami isi kandungan dengan lebih berkesan berbanding kaedah konvensional semata-mata. Seterusnya, objektif yang terakhir, inovasi ini ialah menyokong guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang selari dengan DSAP. Penggunaan inovasi seperti animasi interaktif memudahkan guru merancang aktiviti PDP yang lebih kreatif, tersusun dan berfokus kepada hasil pembelajaran yang ditetapkan. Selain itu, bahan ini juga bersifat mudah diakses dan fleksibel, membolehkan guru menggunakannya dalam pelbagai situasi pembelajaran, sama ada secara bersemuka maupun digital. Secara keseluruhan, objektif inovasi ini bukan saja memberi manfaat kepada murid dari segi penglibatan dan kefahaman, malah turut membantu guru melaksanakan PDP yang lebih berkesan, inovatif dan sejajar dengan keperluan kurikulum semasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya teruskan kepada rakan pembintangan seterusnya. Okey, baiklah. Di sini saya akan menyambung pembentangan terhadap topik dapatan kajian. Okey. Berdasarkan dapatan kajian ini, kita dapat lihat penggunaan animasi interaktif dalam pengajaran sejarah didapati dapat menyokong pembelajaran murid visual dan kinestetik untuk terlibat secara lebih aktif dalam PDP. Okey, elemen visual bergerak ini dan interaksi yang disediakan dapat membantu murid untuk memahami isi pembelajaran dengan lebih jelas berbanding kaedah konvensional. Okey, selain itu juga inovasi ini juga turut meningkatkan literasi sivik dan kesedaran demokrasi dalam kalangan murid, khususnya melalui pendedahan kepada proses pilihan raya. Okey, murid juga didapati mampu menjelaskan proses dan kronologi peristiwa sejarah dengan lebih mudah, tersusun, tepat dan sekaligus dapat menunjukkan peningkatan kefahaman terhadap topik yang telah dipelajari. Okey, seterusnya saya juga akan menerangkan tentang dari segi metodologi. Okey. Dari segi metodologi ini, inovasi ini direka bentuk sebagai simulasi digital interaktif yang dibangunkan menggunakan aplikasi Canva. Okey, pelaksanaannya dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 4. Okey, proses simulasi merangkumi beberapa peringkat utama iaitu pencalonan calon, kempen, pendaftaran pengundi, pengundian, pengiraan undi dan seterusnya, pengumuman keputusan. Okey, sasaran kajian adalah murid tingkatan 4 yang mempelajari topik berkaitan proses pilihan raya umum. Okey, penilaian pula dibuat melalui pemerhatian terhadap pelibatan murid, refleksi murid selepas aktiviti dijalankan serta ketepatan penjelasan yang diberikan oleh murid semasa dan selepas PDP. Okey, baiklah itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan kita akan teruskan pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Okey, baiklah. Saya akan menyambung
pembentangan pada hari ini iaitu dalam inovasi. Okey. Inovasi ini yang telah dibuat oleh kami berdasarkan DSKP Sejarah Tingkatan 4, khususnya standard kandungan 11.1.2 dan standard pembelajaran 11.1.2.2 yang lebih menekankan kepada tajuk pilihan raya umum 1955. Terutamanya ini merupakan proses pilihan raya yang lebih menekankan kepada simulasi bagaimana caranya pilihan raya umum ini berlangsung dan bagaimana sebelum, semasa dan selepas pilihan raya umum ini berlaku. Okey, simulasi ini dapat membantu pelajar untuk menguasai sendiri isi kandungan yang terdapat dalam pilihan raya umum ini dan melihat secara visual apa yang telah berlaku sewaktu pilihan raya umum ini. Okey, di sini kamu akan lihat terdapat satu scan barcode yang dibuat oleh kami berdasarkan oleh inovasi ini. Inovasi ini adanya video dan komik yang menggunakan komik dan video bergerak. Okey, jadinya bila murid melihat video tersebut, dia akan melihat sendiri bagaimana berlakunya proses pilihan raya umum ini. Jadi dalam pembuatan ini juga kita menggunakan pelbagai instrumen iaitu Canva untuk melihat bagaimana cara simulasi perkara ini berlaku. Jadi bila komik ini dibuat, kami akan memikirkan bagaimana murid untuk faham bagaimana proses dari awal hingga ke Malaya, the first general election will be held on July 27th. All citizens are encouraged to vote. Ahmad, finally there's an election now. We can choose our own leader. Yes, Father. For the first time, the people have a voice. This is our history. I hope the villagers will come out to vote. We stand with every So many people. Father, it's like a festival. I am very proud to be a resident of Malaya. Ours. God's grace. Represent. Today, we're going on a special trip back in time. Do you know how an election is conducted? Today, we will explore the simulation of the first Malayan election held in 1955. The 1955 general election was held on the 27th of July. For the first time, the people elected 52 representatives to the Federal Legislative Council. The process begins with voter verification. Voters must confirm their identity. Next, the voter receives a ballot paper showing the symbols of the contesting parties. The voter marks their choice inside the voting booth. The vote must be in a sealed ballot box. When the polling station closes, ballots are counted transparently. In the 1955 election, the Alliance Party won 51 out of 52 seats. This is the simulation. Okey, itu sebentar tadi adalah video yang telah kami buat untuk memastikan murid memahami tajuk yang lebih mendalam dan faham apa isi kandungan yang berlaku dalam proses pilihan raya umum ini. Okey, saya akan berikan ataupun pas kepada pembentang seterusnya. Okey, saya akan meneruskan pembentangan seterusnya dan sebagai penutup lah. Okey, sebagai kesimpulan, penggunaan animasi interaktif dalam pelaksanaan kurikulum sekolah bukan sekadar membantu PDP menjadi lebih menarik, tetapi ia benar-benar menyokong keberkesanan pengajaran selaras dengan keperluan kurikulum semasa.
Jika dilihat dari sudut DSKP, penggunaan animasi ini sebenarnya menyokong untuk mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih tersusun, di mana guru membuat RPH merujuk kepada DSKP ini. Okay, visual dan elemen interaktif ini membantu murid untuk memahami konsep sejarah yang lebih attract lah. Seterusnya memudahkan guru menilai standard prestasi murid secara lebih berkesan. Okay, dalam penyediaan RPH, animasi interaktif ini boleh diracah secara sistematik, sama ada ia juga digunakan sebagai set industri. Video animasi ini boleh digunakan sebagai set industri ataupun digunakan untuk bahan penerokaan atau aktiviti pengukuhan, atau juga digunakan sebagai bahan pengajaran. Untuk video animasi yang kami hasilkan ini, ia digunakan untuk pengajaran, iaitu bagaimana pilihan raya dijalankan, iaitu topik bab tingkatan 4, topik bab tingkatan 4, topik 11.11 lah, bab 8 tak silap saya. Hal ini dia membantu guru merancang PDP yang lebih tersusun, berfokuskan murid dan selari dengan prinsip pembelajaran pada abad ke-21. Oleh itu, pelaksanaan animasi interaktif ini wajar diperluaskan sebagai satu pendekatan inovatif dalam PDP sejarah. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pelibatan murid, malah membantu guru untuk melaksanakan kurikulum secara lebih berkesan, berfokus dan relevan lah, mengikut keperluan pendidikan semasa. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.